Komen amin pun cukuplah. Alhamdulillah, ucap terima kasih dengan Allah apabila ada di antara kita yang mendapat upah, yang mendapat gaji, dan ini merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jom saya ajarkan doa agar Allah berkati rezeki kita, dan setiap kali kita mendapat gaji, ini doa yang perlu kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina. Wahai Allah, berkatilah hasil rezeki kami. Wa barik lana fi madinatina. Wahai Allah, berkatilah bandar kami. Wa barik lana fi sa'ina. Wa barik lana fi muddina. Wahai Allah, berkatilah punca rezeki kami. Bacakan doa ini, semoga keberkatan Allah terus di dalam rezeki kita. Moga Allah kekalkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.